Adakah disebabkan budaya adat kita menampakkan sesuatu yang susah dalam ibadat adalah lebih baik? Apa patut kita buat untuk melepaskan hal ini? Kita sebenarnya tuan-tuan tahu apa, ini ramai juga saya tahu ustaz-ustaz ni, ini peranan ustaz-ustaz ni. Kena terangkan agama yang mudah. Bukan memudah-mudahkan benda yang tak boleh bagi jadi boleh. Benda yang terang tak boleh lah. Tapi benda yang manusia kadang-kadang andaikan tak boleh, nas tak ada. Dan larangan tak boleh itu atas andaian. Maka kita kena cari qaul yang lebih kuat. Biasanya qaul lebih kuat kerana asal agama ni semuanya ke arah asal dalam kehidupan, dalam budaya semuanya mesti boleh dulu. Dalam ibadat semuanya tak boleh, melainkan adanya dalil. Kita tak boleh mereka ibadat. Tapi dalam kehidupan semuanya boleh, melainkan ada dalil yang kata tak boleh. Nak menyanyi lagu semuanya boleh, melainkan ada perkataan yang menunjukkan tak boleh. Bukan nak kata nak menyanyi lagu ni adalah hadis. Tak perlu, memang tak ada. Hatta saya luaskan benar, hatta tarian, hatta apa, agama luas. Kalau orang tak mau tak apalah. Tapi kita nak kata semua tarian tak boleh, tak boleh dulu, sehingga ada bukti bahawasanya ia tak boleh. Sebab tu ada, kita baca dulu tentang Anjashah yang menyanyi menyanyi untuk Nabi, nak melajukan unta.